Pernah tak kita rasa hidup kita ni asyik diuji dan doa kita seolah-olah tidak didengari? Doa dah di pohon, usaha pun dah buat, tapi doa kita masih belum dimakbulkan. Surah Maryam banyak mengajar kita bahawa Allah sentiasa mendengar doa hamba-hambanya dan banyak intipati yang boleh kita ambil daripada surah Maryam ni. Antaranya, rahmat Allah dan kekuasaannya yang mutlak. Surah ini menonjolkan rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Dia mengurniakan Nabi Yahya kepada Nabi Zakaria walaupun sudah lanjut usia dan mengurniakan Nabi Isa kepada Maryam tanpa bapa. Ini menunjukkan bahawa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu dan tiada yang mustahil baginya. Yang kedua, keagungan doa dan keikhlasan tawakal. Kisah Nabi Zakaria mengajar kita bahawa Allah sentiasa mendengar doa hambanya dan doa yang ikhlas mampu melangkaui halangan yang zahir seperti usia tua dan ketidaksuburan isteri. Yang ketiga, berusaha bersama tawakal. Perintah Allah kepada Maryam untuk menggoncang batang pokok kurma walaupun dalam keadaan lemah mengajar bahawa usaha tetap diperlukan. Meskipun hasil akhirnya hanya berlaku dengan izin Allah, segala keberkatan dan kelebihan datang daripadanya. Yang keempat, sabar dalam menghadapi fitnah. Kisah Maryam menunjukkan pentingnya kesabaran ketika menghadapi fitnah serta keyakinan bahawa Allah sentiasa melindungi dan menolong orang yang beriman. Yang kelima, kabar gembira dan peringatan. Surah ini banyak menyebut sifat Allah sebagai Ar-Rahman, iaitu Maha Pemurah. Memberi kabar gembira kepada orang yang beriman tentang syurga dan memberi peringatan kepada orang yang ingkar tentang balasan dan ancaman yang buruk. Apa yang boleh kita ambil dari surah Maryam ni? Yang pertama, jangan berhenti berdoa. Yang kedua, usaha walaupun kecil tetap penting. Yang ketiga, bersabar apabila diuji. Dan yang terakhir, yakin Allah sentiasa menolong hamba-hambanya. Dalam hidup yang kadang terasa berat, surah Maryam mengingatkan kita rahmat dan pertolongan Allah sentiasa dekat bagi mereka yang beriman dan bersungguh-sungguh. Az-Zuha menyantuni dengan hati.